Kelebihan AOV ni adalah sebenarnya bar hijau dengan biru merah tu very powerful lah. Tak ada dalam indikator lain lah. Pasal kita tenang sikit lah. Kita tahu kan, kita nak tahu dia akan gerak G2 ke G3 kan. Jadi take time lah. Dan saya build alert dalam trading view lah. Dalam trading view kita boleh buat alert bila G2 terjadi. Even dekat supersonic rainbow tu kita boleh buat alert sendiri juga. Untuk AOV ni, bagi saya senang. Saya tak sedetail macam Hafiz. Hafiz tengok satu, dia follow salah satu kan. Saya tak. Saya tahu, macam pagi tadi saya tahu trend ni the buy. So saya guna low saja. Saya buka 5 minit, atas bawah saya tengok low. Low boleh tengok, saat boleh tengok, 1 minit boleh tengok, 2 minit. Ada low, saya akan layer. Ada low, saya akan layer. Itu situ. Jadi saya tak pening kepala pun. Saya dalam kereta pun saya boleh buat. Sebab saya trade, saya duduk kat rumah. Saya trade, saya start pagi, hantar anak pergi kerja, lepas tu saya drive dari mana, bawa pokok, saya trade. Kadang-kadang saya keluar Ipoh, saya pergi Penang, setiap arah endak saya trade. Tapi trade saya senang. Sebab saya tahu trend, saya tengok AOV tu, kita nak masuk. Macam saya buy. Saya pastikan kalau hijau tu jangan buy lah. Jangan layer. Layer dekat yang warna merah tu. Dekat banker masuk tu. Layer lah. Kita tengok 1 saat, 5 saat, 15 saat, 30. Macam dia tengok juga. Tapi sekali lalu saya tengok, okay, dah ada merah dah. Layer. Kemudian dekat 1 minit tu, saya selalu standby. Yang purple tu, bila dia cekok sikit naik tu, dengan yang yang biru hijau tu kan, dia nak nampak macam nak curve nak masuk, saya start buy. Bila cross tu dah tahu dah G2. Kan, dah cross G2 dah. Ambil lah, ambil 10 pip, 20 pip ambil. Macam saya ambil. Dan saya punya style, ini macam trade bodoh sikit lah. Tapi bagi saya cukup senang. Saya akan trade profit, float tetap float. Sebab saya layer float. Katakan saya dah profit $200. Saya float dalam $100. Saya cut. Saya ambil 100. Saya start balik. Jadi bebanan saya, nanti kalau tidak akan jadi teknik harapan. Ni boleh lagi, tak payah pegang bebanan tu. Tutup, start balik. Dan kita ada, saya straight start pukul 7. Kalau dulu pukul 6, memang saya start pukul 6. Dua handphone saya mesti saya buka pukul 7. Pukul 6, trade kejap, semayang, sambung trade balik. Sampai saya dapat target. Once dapat target, then saya main-main lah. Saya still trade, saya main. Sebab kalau saya tak trade, saya tak boleh follow. Sebab go ni, dia kena ada dalam hati kita tau. Ke mana dia pergi? Dia tak macam yang lain go ni. Sebab kalau kita dah sebati dengan dia, hari ni go memang sangkut dia. Dan sebab kita risau, sekarang macam ATS. ATS sekarang naik. Dah sekarang sekat terjun dah. Sekarang dah terjun 44, 57 macam tu saja kan. So, bagi saya itulah. The best lepas saya guna yang lain-lain lah. Lain-lain. Saya ada satu lagi saya pakai, tapi sebab ini AOV lah. Saya pakai benda senang je. Itu outside kat luar, tak nak sini. Sini saya cerita pasal AOV. Follow time 10 saat. 1 minit, 5 minit. 5 minit tu untuk kita tahu arah tujuan dia. Kemana, trend kemana, buy ke sell. Kemudian, siapa cakap tadi 15 minit? Saya ada dengar, ini dia kawan ke yang dia trade 15 minit? Siapa tadi? 15 minit pun okey. Sebab kita nak dapat trend dia saja. Sebab kalau kita buy, pastikan low tu masuk. Tak kisahlah HL, LL ke, time frame bawah ke, masuk. Sebab itu tempat saya untuk layer. Tapi semua orang tak boleh macam saya sebab modal saya 30,000 RM. Kan? Kalau modal 200, macam 200 tak boleh. Saya pun risau tadi, MC sebab saya tadi. Tapi modal besar, masuk lot kosong. Kalau pakai sen, saya akan start hantar askar dulu, 0.01. Itulah saya cakap. Dah turun betul-betul, baru saya masuk 0.02. Lagi saya masuk 0.05. Dan saya stop dekat 0.10. Itu saya jaga saya. Dan saya akan cut bila saya loss 1,000. So bagi saya, every day, saya target 1,000, 5,000 kan? 5,000. Sebulan 20,000. Takkan 2,000 tak boleh loss. Kena ada loss. Berani cut. Selagi kita tak cut, MC lah dia. Assalamualaikum. Saya Muhammad Hozani bin Osman, berasal daripada Kota Baru dan tinggal pun di Kota Baru. Okay, pengalaman saya berkenaan dengan trading ni memang dah lama dah. Saya rasa hampir 5 tahun.
sebelum ni saya trading FCPO. Lepas tu tak menjadi. Saya trading lepas tu saham BSKL. Sampai sekarang pun saya masih trading saham BSKL, tapi pengalaman selama hampir 5 tahun tu memang mendukacitakan lah. Sebab banyak yang saya rasa banyak loss daripada win lah. Mana benda yang saya rasa saya hampir give up untuk saya buat trading lagi. Tapi alhamdulillah lah, Tuhan nak bagi rezeki pada saya. Selepas saya berjumpa dengan satu teknikal yang baru ni, saya telah mengubahkan cara saya berdagang lah. Semenjak saya guna teknikal ni, saya rasa dalam sebulan dah saya guna, campur dengan trial 7 hari, dan saya belum habis 7 hari saya subscribe untuk 3 bulan. Dan bulan pertama iaitu November bulan lepas, saya berbezalah dengan apa yang pengalaman saya sebelum ni. Saya banyak berdagang gold. Dalam sekarang ni saya konsisten lah profit, alhamdulillah. Paling kurang pun saya guna modal kecil je lah, dalam $80 sehingga $160. Maknanya dalam setiap hari itu saya boleh dapat withdraw lah dalam antara $80 sehingga $160 setiap hari. So alhamdulillah lah, apa yang sekarang ni yang saya perolehi itu berbeza, dan saya rasa saya baru dapat momentum yang sebenar lah untuk berdagang, sama ada saham ataupun gold. Sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya Nur Ashikin Muhammad Seh dari PJ. Saya dah guna AOV ni, saya dah guna indikator ni dah dekat setahun lah. So pada saya, sebelum saya guna indikator ni, banyak juga indikator lain yang saya guna. Tapi indikator ni saya nampak memang lebih jelas untuk saya trade, yang mana saya tahu bila masa saya nak masuk, bila masa saya nak keluar, dan berapa banyak saya perlu ambil. Jadi indikator ini memang banyak membantu saya lah. Tidak dinafikan pada permulaannya, dalam proses pembelajaran tu ada jugalah yang berlaku kerugian. Sebab dalam trading ni rugi tu pasti, untung tu insyaAllah rezeki kita lah. Jadi bagi sesiapa yang masih belum lagi menggunakan indikator ni, boleh cuba, sebab dia memang betul-betul banyak membantu kita. So saya haraplah sangat-sangat kalau siapa-siapa yang masih belum mencuba, ambil dulu yang trial tu, cuba dulu. Mahirkan, tengok pergerakan dia, especially di AOV. Sebab AOV ni memang dia memang memberikan gambaran bagi kita, dan kita lebih yakin lah bila kita nak trade, especially bila kita nak masuk ataupun kita nak keluar. Okey, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Hasrul, saya daripada Selangor. So saya datang sini untuk dengar taklimat pasal right trend, AOV, especially alhamdulillah dapat lagi banyak pengetahuan lah pasal AOV ni. Kita lagi faham lah data daripada AOV ni, macam mana daripada time frame second tu dia akan influence ke time frame yang lagi besar. So terima kasih kepada pihak Right Trend organize training ni. So semoga maju ya untuk semua. Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Fizul Hilmi. Saya berasal daripada Kuantan, Pahang. So pengalaman saya dalam indikator right trend ni adalah ni masuk bulan yang kedua lah dalam indikator ni. So setakat yang saya nampak, indikator ni paling power lah daripada indikator lain. Sebab apa? Sebab indikator ni dia boleh bagi profit yang lebih besar daripada indikator-indikator yang sebelum. Contoh dekat sini M1 pun dah boleh pergi 100 pip lah.
L5 minit boleh pergi 2 topik. So lebih baiklah ambil indikator ni betul. Memang banyak beza daripada indikator dekat luar. So kalau boleh siapa yang kat luar sana jemputlah menggunakan indikator yang terbaik setakat ini. Okey, itu sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.